Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nik Haris Mustaqim bin Nik Maharis, nombor metrik 2420/114. Hari ini akan membentangkan tugasan ketiga individu iaitu bertajuk Matematik untuk Kehidupan dan Masyarakat, Integrasi, Progressivism dan Pragmatism. Tanpa melengahkan masa lagi, pertama kita akan mula dengan apa itu progressivism. Falsafah progressivism, khususnya melalui karya John Dewey, menekankan bahawa pendidikan itu sendiri harus relevan dengan kehidupan sosial, demokrasi dan pengalaman pelajar itu sendiri. Dalam konteks pendidikan matematik, dia menggesa pembelajaran yang berasaskan pengalaman yang nyata seperti menyelesaikan masalah kewangan, statistik data masyarakat atau geometri ruang dalam konteks kerja rawat. Dia berorientasi pada masalah dan bukan sahaja menghafal formula, dan berpusatkan murid, di mana murid menjadi aktif dalam pembinaan pengetahuan mereka sendiri, dibimbing oleh guru. Dewey melihat pendidikan bukan sebagai persiapan untuk kehidupan, tetapi sebagai sebahagian daripada kehidupan itu sendiri. Seterusnya, kita tengok pula kepada apa itu pragmatism. Pragmatism adalah mendukung pandangan bahawa pengetahuan adalah alat untuk bertindak dan menyelesaikan masalah, bukan sekadar kumpulan fakta abstrak dan kita hanya menghafal. Dalam matematik, murid digalakkan untuk menyelesaikan masalah praktikal seperti menghitung anggaran kos barang dan menganalisis data komuniti. Pembelajaran berasaskan projek atau projek berasaskan masalah menjadi medium penting di mana topik matematik dipelajari dalam konteks tugas yang bermakna. Pragmatism menekankan bahawa nilai sesuatu pengetahuan terletak pada kegunaan dan akibat praktikal selari dengan keperluan murid mengaplikasikan matematik dalam kehidupan mereka. Jadi, saya mencadangkan falsafah baharu iaitu integrasi progressivism, pragmatism dalam matematik. Gabungan progressivism dan pragmatism ini menyokong pembelajaran matematik di luar ruang kelas tradisional. Contohnya, dia mempunyai relevansi sosial. Murid meneroka konsep statistik contohnya melalui analisis data kesihatan atau demografi komuniti. Dia juga memberi konteks dalam dunia nyata di mana matematik digunakan untuk membuat, sebagai contohnya, keputusan keuangan dan mengukur risiko. Terdapat juga elemen-elemen kehidupan masyarakat itu, kehidupan bermasyarakat, di mana murid dilatih untuk memahami bagaimana matematik menyumbang kepada isu-isu dalam masyarakat seperti penganggaran bajet keluarga dan juga perancangan secara awam. Jadi perkataan ini menyokong pembangunan numerasi yang kritikal, bukan sekadar numerasi mekanikal di mana hanya mengira sahaja. Jadi saya akan cuba untuk justifikasi integrasi tersebut mengikut cabang inquiry falsafah. Kalau mengikut metafizik membincangkan hakikat pengetahuan. Jadi dalam integrasi progressivism dan pragmatism, matematik dilihat sebagai hasil binaan pemikiran manusia yang berkembang melalui pengalaman dan keperluan kehidupan, bukan kebenaran mutlak yang statik. Dan matematik wujud untuk membantu manusia memahami realiti dan masalah sebenar. Selepas tu kalau mengikut cabang inquiry falsafah epistemologi di mana dia meneliti cara pengetahuan diperoleh, progressivism dan pragmatism menegaskan bahawa pengetahuan matematik patutnya diperoleh melalui pengalaman. Jadi murid belajar matematik secara aktif melalui situasi dunia yang sebenar. Seterusnya, terdapat juga cabang inquiry aksiologi di mana dia berkaitan nilai dan tujuan pendidikan. Jadi dalam pendidikan matematik, integrasi ini menekankan pembentukan pemikiran yang kritis dan mempunyai tanggungjawab sosial dan sikap positif dalam masyarakat. Dan akhir sekali adalah cabang inquiry falsafah logik. Logik merujuk kepada penakulan dan cara berfikir. So, pendekatan progresif dan pragmatik akan menekankan penakulan, justifikasi dan keberkesanan penyelesaian. Bukan sekadar nak dapat jawapan akhir saja. Jadi diorang akan fikir, murid-murid akan berfikir secara logik. Jadi dengan itu adalah justifikasi saya untuk integrasi progressivism dan pragmatism. Dia membina numerasi kritikal dan membantu murid melihat matematik sebagai alat untuk berfikir dan membuat keputusan. Mereka akan bukan sahaja pandai matematik tapi pandai menggunakan matematik dalam dunia sebenar. Dia akan menjadikan matematik bermakna, kontekstual dan relevan. Selari dengan pembelajaran berasaskan pengalaman, nilai kemanusiaan dan pemikiran yang logik. Berikut adalah sumber rujukan saya.
Sekian, terima kasih.